Sumpah Cik Mun, saya tak ambil semua dadah-dadah tu lagi. Aku ni orang susah. Aku nak bakal menantu aku yang boleh didik anak aku. Baiknya Abang Deris. Untung saya dapat abang kan? Saya datang nak tunaikan tanggungjawab saya dekat sini. Dialah orang yang paling tepat untuk jaga Wok. Isteri saya, Mariam. Kau lah Abang Deris, kau minta Wok balik. Siapa bagi kau usir Mama? Aku nak kahwin dengan Usop. Aku betul sayangkan kau, Wok. Aku betul sayangkan kau, Wok. Keadaan Puan Mamun semakin kritikal. Siapa nak jaga kau bila Mak tak ada nanti? Usuk tu kan ada hati kat kau, ya? Dah dapat panggilan haji ke pun? Tak ada lah. Wok setuju kan kahwin dengan Usop? Esok, kalau Mak mati, Wok doakan untuk Mak. Aku nak dapat Wani dulu. Lepas dapat Wani, aku janji aku taubat, ya Allah. Alay, kau nak jaga adik kau kah? Saya cuba selamatkan dia. Dia terus lari. Dia dari mana? Kalau nak cantik ni, kena dari dalam. Takkanlah Wok nak jalan sini sorang-sorang malam-malam. Siapa perempuan tu? Macam gila tu. Usut nak ke mana malam-malam ni? Usop nak pergi cari Wok. Mariam, aku dah dapat seorang untuk kau tau. Kau ni kalau depan abang sekarang ni, abang dah tekam kau. Mak nak kamu bawa balik, Wok. Sekurang-kurangnya kita tahu dia hidup ataupun tak. Kalau kau elok, aku elok. Aku boleh buat lagi teruk pada ni. Buka baju saya. Macam mana kau tahu aku ni jual baju je? Bagian benda aku jual. Wah! Mak kau tu dah mati, kau tahu tak? Kau dengan aku cukup. Hei! Wok mana?